Kalau dah tie rod end rupa macam ni, confirm rack end pun dah rosak atau lembek. Tanda-tanda kedua-dua barang ni rosak apabila lalu bonggol atau jalan tak rata akan keluar bunyi ketuk-ketuk. Dah alang-alang buka, cek sekali absorber link, dan betul absorber link pun dah lembek. Ramai yang salah anggap dengar bunyi ketuk-ketuk je terus ingat steering rack yang problem, tapi hakikatnya tie rod end dan rack end yang rosak. Itu pentingnya datang ke bengkel untuk buat pemeriksaan.